Hello guys, selamat datang ke hari ini saya bermain game. Jika kau pernah main di game dia, di description ada nama game dia. Kita bagi tahu. Epic mini game. Jadi game ni kena klik button. Oh, ada game lain. Kita kena pijak batu cepat-cepat. Siapa paling banyak pijak batu ni menang. Kau menang. Oh, tim kita menang. Okey, tentu lagi best. Kau tak ada lain-lain pula. Okey, saya dengan Tabi. Hello. Saya siap main seorang kan. Saya main dengan Tabi. Masa saya tak ada. Sekarang saya record pagi. Sekarang tak tahu dah dong masih tak ada. Saya record dengan ni je lah Babi. Saya malas nak ajak-ajak orang lagi. Nanti lain kali saya depan ni saya ajak dia. Jadi yang mau tengok jangan lupa tekan button like dan subscribe. Okey. Lawan. Apa merah? Merah. 3 untuk apa ni? Oh, siapa? Adik kena pijak supaya semua jadi biru. Abang tak boleh dek. Tak boleh. Abang kena ambil biru. Kalau adik paling pijak, kalau biru paling banyak pijak, biru menang gitu. Hati tadi tak boleh dek. Game ni saya game zaman dulu ya, tapi kita main. Saya rindu kenangan lama game ni. Saya pernah main dulu. Saya nak main lagi lah. Saya record main. Tim apa menang? Okay, seterusnya kita main 10 game lah kalau boleh. Kalau paling sikit 3 game. Sekarang baru 2 match, 2 game baru. Traffic stop. Adik. Adik tolonglah adik tim abang. Ramai betul orang kat sini. Rindukan orang. Okey, jadi macam ni, macam Squid Game. Kalau dia kata merah, stop. Jadi ada ni cepat adik. Mula lampu hijau. Merah stop tau. Cepat stop, jangan lambat nanti kita tembak. Stop. Lampu hijau. Oh, kalau adik tak stop kat merah, adik akan jatuh. Macam tu duduk. Kalau tak jatuh kat bawah nanti. Gerak. Masuk. Tak gerak. Lampu hijau. Berhenti. Lampu merah. Gerak. Hati-hati. Hop. Lampu hijau. Lampu merah. Cari masa berapa je untuk menang. Lampu hijau. Merah. Lampu hijau. Lampu merah. Cepat. 10 saat lagi saya kasih. Okey guys, saya kembali. Maaf guys, saya sikit sebab tadi saya tiba-tiba ada masalah disconnect. Jadi saya tekan iklan ni. Video lama 30 saat iklan saya terpaksa stop video tadi. Okey, sekarang saya terlepas lagi game tadi. Jadi saya main game ke apa? Crack Climber. Hingga posisi hingga kuat ke guys. Let's go, kita main. Okey, kita akan naik. Siapa menang? Adakah Tabi berjaya menang? Mula. 3. Hop. Ini je. Stop.
Dia kata habis, dia tak habis. Adik menang adik. Cepat dia makan adik lah. Lagi sikit tekan button dia cepat. Orang menang adik. Laju. Tengok betul-betul mana dia kata kalau bintang macam tu. Sikit lagi. Cepat. Allah. Sikit lagi dia nak menang tadi. Kesiannya. Okey lah. Kesian habis dia kalah. Padahal sikit lagi menang. Dia tu salah tekan. Tadi kita main last game. Last game. Round race. Okey, ngau. Round race ni last race. Siapa akan menang antara kita orang? Semua dulu. Dah lama tak main game. Okey, ni macam tolak bola, gerakkan bola je dek. Macam kita jalan gerakkan bola. Gerak bola jangan jatuh macam tu. Kita jadi bola kan kita gerak kan. Gerak. Nampaknya melumba antara itu kakak dewa. Wow, mabuk. Dewa cuba melumba. Agak belakang. Jatuh daripada itu. Tidak kenal budi siapa. Wow. Dia tempatnya lari. Kakak dewa berjaya masuk ke nombor 3. Alhamdulillah. Nombor 5 memang. Okey, sekarang kakak dewa berjaya masuk ke tempat yang terbaik. Ini nasional. Wow, bersih. Nampaknya kita Allahu Akbar. Masuk. Menang. Okey dah, menang. Jadi saya rasa sampai sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa tekan button like dan subscribe. Kita menuju video yang akan datang.